استغفر الله واتوب اليه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah berikan pertemuan sekali lagi tuan-tuan, untuk kita sama-sama habiskan tafsiran surah Al-Ikhlas ini. Semoga Allah memberikan keizinan kepada kita untuk memahami tafsiran surah Al-Ikhlas ini, dan Allah memberkati usaha-usaha kita mempertahankan, memperkuatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia ini daripada ajaran-ajaran sesat. Yang keduanya, marilah sama-sama kita ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barisan AJK Masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru yang saya hormati, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi insya-Allah kita dah masuk kepada ayat yang keempat. Kita tengok pada muka surat 16 dulu, kita ulang sikit yang bawah sekali, muka surat 16 tulisan tangan. Kalau yang original muka surat 13. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, hafizullah ta'ala, berkata pengarang terjemahan kitab ini, kata pengarang, Allahu khalaqan nura la yushbihun nura. Allahu khalaqaz zalama la yushbihuz zalam. Allahu khalaqal insana la yushbihul insan. Allahu khalaqal malaikah la yushbihul malaikah. Apa kata pengarang? Empat ayat daripada bahasa Arab ini. Yang pertamanya, Allahu khalaqan nura la yushbihun nur. Yakni dia yang menciptakan cahaya namun dia tidak menyerupai cahaya. Apa ciri cahaya tuan-tuan? Dia menerangi kegelapan. Tapi kalau kita tanya mana cahaya, kalau kita tunjuk tu, ini lampu. Cahaya tu di mana? Cahaya tu bila ada saja benda yang mengeluarkan warna cahaya tersebut dan dia menerangi kegelapan, itu cahaya. Dan kita takkan nampak cahaya tu. Yang kita tunjuk adalah lampu.
lampu yang dipasang wiringnya sampailah ke switch. Adapun cahaya tu tak nampak, tapi dia ada tak? Ada. Sebab apa ada? Kita tengok sifat dia. Kita tengok sifat cahaya tu, iaitu menerangi. Kebiasaan cahaya ni menerangi kegelapan. Nak kenal cahaya tu, kita tak nampak. Tapi kita belajar sifat dia. Sifat dia apa? Zikir yang datang awal, dia tekan switch, terang masjid. Tu sifat dia. Adapun Allah SWT, walaupun hampir sama macam, Allah tak nampak, kita tak nampak. Tapi kita yakin Allah tu ada. Tetap dia tak sama dengan cahaya. Tak sama. Adapun yang orang sebut nur Allah, cahaya Allah, bukan bermakna Allah itu cahaya dan cahaya Allah itulah yang menerangi muka bumi ni. Tak. Allah bukan cahaya. Walaupun nampak secara kita ceritakan tadi, nampak macam sama tapi tak sama pun. Kita sebutkan tadi apa? Bila kita tanya mana cahaya, kita kata itu bukan lampu. Apa sifat cahaya? Dia menerangi. Yang kita yakin cahaya tu ada dalam masjid ni, kita yakin cahaya tu ada dalam masjid ni sebab bila kita tekan switch, terang cahaya ni waktu malam. Terang. Macam kereta kan. Kita tengok kalau kita jalan, pasal apa? Gelap je kan. Rupanya terbakar. Yang terbakar tu mentol. Tapi cahaya ni mana? Cahaya tu kita belajar sifat dia. Walaupun nampak macam sama, iaitu apa dia? Cahaya kita tak nampak. Tak nampak macam ni, zat dia kita tak nampak. Tapi kita tahu dia ada. Sebab apa? Sifat dia menerangi. Walaupun nampak macam sama, tapi itu bukan Allah, bukan sifat Allah. Dan tak akan sama dengan makhluk. Sebab apa? Allah nyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab tu kita berhati-hati. Bila kita sebut nur Allah, cahaya Allah, bukanlah Allah itu cahaya dan terpisah. Cahaya kat muka bumi ni adalah sebahagian daripada zat Allah. Bukan. Bukan. Sebab Allah tak sama dengan cahaya. Contoh angin, udara. Angin aircon, udara kat luar kan. Sama juga sifat macam cahaya. Kita tak nampak dia. Tapi kita tahu kehadiran dia. Dia ada. Kalau musim panas, angin tu angin panas yang melekat dekat badan kita, bagi rasa dekat kulit kita tu angin panas. Kalau aircon, angin sejuk. Dan memang kita tahu sifat aircon ni adalah sejuk. Tiba-tiba panas, kita kata dia rosak. Tapi udara panas tu mana? Tak nampak. Dan akan tetapi kita tak boleh sebutkan itu sama macam sifat Allah. Allah tak nampak tapi kita tahu kewujudan. Bukan macam tu kita nak faham. Tak boleh. Jadi yang dimaksudkan walam yakul lahu kufuwan ahad, salah satunya makhluk Allah yang kita tak nampak tapi kita tahu ada kewujudan benda tu. Contohnya adalah cahaya. Boleh juga kita ubah ayat ni. Dialah yang menciptakan roh, namun dia tidak menyerupai roh. Allahu khalaqar roh, Allah mencipta roh. La yusbihu ar-ruh, tetapi dia tidak menyerupai roh. Kita ubah ayat sikit. Kita tambah lagi. Ni dah 4 bahasa Arab ni. Kita tambah lagi. Allah lah yang menciptakan roh, tetapi bukan Allah itu roh. Allah tidak menyerupai roh. Sebab ada hari ni 2026 Allah ada orang kata, macam sikit saya nyatakan pada hari Sabtu lepas, ada orang kata roh itu, roh yang ada dalam badan kita ini adalah roh yang datang daripada zat Allah. Bila dia kata macam tu, dia seumpama dia kata apa? Allah itu jasadnya, bukan jasad, zat dia, diri Allah tu adalah roh. Itu tak betul. Tak betul. Roh ini adalah makhluk Allah. Adapun kita kembali kepada ayat yang keempat, macam mana kita nak faham roh itu makhluk Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau roh itu makhluk Allah, maka Allah tidak sama dengan makhluknya yang bernama roh. Kalau cahaya itu adalah makhluk Allah,
maka Allah tidak sama seperti cahaya. Kalau udara itu adalah makhluk Allah, maka Allah itu tidak seperti udara. Ni saya sebutkan makhluk-makhluk Allah yang kita tak nampak tapi kita rasa macam kita rasa dia ada. Hantu tuan-tuan. Jalan kat tempat sunyi sikit meremang tu. Aku lalu kat jalan tu meremang bulu aku kata. Nampak gaya ni kita macam rasa dia ada tu. Tak apalah tuan-tuan, rumah dekat saya nak balik kerja lagi. Daya kan. Tak jauh lah. Maknanya kita kata, aku meremang lalu kat lorong kan. Maknanya kita rasa macam kehadiran makhluk Allah yang tu. Kalaulah kita katakan jin and the gang, adik-beradik dia itu makhluk Allah, maka Allah tidak seperti makhluk dia. Apatah lagi makhluk-makhluk yang kita nampak ni, juga Allah tidak akan sama seperti makhluk. Walaupun pada perkataan dia kita sebutkan nampak macam sama. Allah Maha mendengar. Manusia pun dengar, Ustaz. Binatang pun dengar. Saya tengok kawan saya, contoh dia bagi contohan. Saya tengok kawan saya tu, dia ada anjing. Kawan saya non-Muslim. Anjing besar macam anjing polis tu. Bila tuan dia kata duduk, dia duduk. Binatang pun dengar, Ustaz. Tadi Ustaz kata Allah Maha mendengar. Manusia kita pun dengar, Ustaz. Saya tengok jiran saya bela anjing tu pun bila diberi arahan dia pun dengar. Samalah, Ustaz. Samalah, Ustaz. Tak sama tuan-tuan datang masjid. Tak dengar dah apa pasangan tuan-tuan, pasangan saya, isteri saya di rumah tu cakap apa pun tak dengar dah. Adapun Allah, kita duduk di mana-mana pun, menyorok dalam lubang cacing pun sekali, Allah Maha mendengar. Dan Allah Maha mengetahui luaran makhluk dia, dalaman makhluk pun Allah Maha mengetahui. Pandangan kita, kan, pandangan kita. Sebab tu kalau kita nak faham bermulanya musafir kita boleh solat jamak dengan qasar, ada setengah kitab mengatakan apa, bila tak nampak bumbung rumah dah. Ataupun kita nak dikatakan bermulanya kita boleh solat jamak qasar bila dalam kawasan taman kita ke qaryah kita tu ada satu bangunan paling tinggi, dan bila kita berlepasi daripada kawasan itu dan bila kita toleh balik, tak nampak dah bangunan paling tinggi. Itu bermula dia kita boleh solat jamak dan qasar. Maknanya pemusafiran kita tu boleh. Maknanya apa? Pandangan ataupun penglihatan makhluk ni terhad. Adapun Allah Ta'ala, kata Piramli duduk dalam lubang ulat pun boleh hidup kan. Itu semua Allah tahu. Yang dalam laut ke, dalam hutan ke, makhluk yang manusia tak nampak, Allah tahu keberadaan dia di mana dan sebagainya. Sebab dia adalah pencipta, dan pencipta mustahil sifatnya, zatnya, perbuatannya sama dengan benda yang dicipta. Mustahil. Ni yang dikatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Baik. Kenyataan kedua, kata pengarang tadi, Allah khalaqaz zalama la yushbihuz zalam. Dialah yang menciptakan kegelapan, namun dia tidak menyerupai kegelapan. Kalau kita tanya sekali lagi, gelap mana, Ustaz? Tu kat luar. Itu bukan gelap, tu waktu malam. Gelap di mana? Kita mula belajar sifat. Apa sifat gelap? Bila gelap, blackout di rumah kita, dah merabu-rabu. Kita jalan, tak nampak. Maka Allah bukan seperti gelap. Allah bukan seperti makhluknya yang nama gelap. Ustaz, maknanya semua alam ni makhluk? Saya ajar dekat anak murid saya. Ya, kelas ni pun makhluk. Kan? Saya tunjuk meja ni, macam tuan-tuan punya meja kuliah ni. Saya kata, ni pun makhluk Allah. Ustaz, bukan manusia yang buat. Ya, manusia yang mengolah. Manusia tak ada. Bagi manusia, kita tidak ada perkataan mencipta. Kita mengolah. Apa daripada hasil, hasil bahan-bahan mentah yang Allah telah sediakan. Kita mengolah saja. Dengan apa? Dengan menggunakan kecerdikan yang Allah cipta. Jadi kalau kita kaji betul-betul, cerdik yang ada pada kita Allah cipta.
Sihat tubuh badan menyebabkan kita boleh cipta membuat satu meja, Allah cipta. Kalau orang lumpuh boleh tuan-tuan, nak ketuk paku pun tak boleh. Sihat tu Allah cipta. Kemudian kita tengok bahan pula, bahan daripada kayu. Walaupun dia tak hidup dah ni. Kalau siram pun tak hidup dah. Tapi kita tengok asal balik. Oh, diciptakan daripada kayu. Kayu ni kilang proses. Kilang dia ambil bahan mentah ni daripada hutan, kayu balak contoh. Oh, pokok ciptaan Allah. Paku pula, gam pula, semua bahan-bahan mentah yang dah diadun dan dicampur. Besi daripada perut bumi. Timah lah, macam batu arang lah. Semua dulu yang tuan-tuan yang kita belajar geografi. Kan, semua tu. Semua ciptaan Allah. Maknanya tidak ada satu pun yang bukan ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah Ta'ala. Maka bila kita yakin bahawa semua itu ciptaan Allah, maka kita berpandukan kepada ayat yang keempat, walam yakun lahu kufuwan ahad, iaitu Allah tidak sama seperti makhluk. Kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran, ada kisah yang menceritakan bahawa Nabi Ibrahim AS, dia tengok matahari, dia kata, adakah ini Tuhan? Dia tengok matahari, turunnya matahari, dia tengok bulan pula naik, adakah ini Tuhan? Cerita Nabi Ibrahim kena faham betul-betul. Waktu Nabi Ibrahim buka persoalan itu, bukan bermakna keyakinan Nabi Ibrahim ini pada matahari, terbenam pula matahari, naik bulan. Bukan keyakinan Nabi Ibrahim itu pada dua makhluk Allah Ta'ala, bulan dan matahari ini, yang menyatakan dia itu beriman dengan matahari dan bulan. Tidak. Dia Muslim. Nabi Ibrahim AS Islam. Akan tetapi keluarnya persoalan itu daripada mulut Nabi Ibrahim adalah sebagai persoalan yang menyangkal kaumnya yang tidak beriman, yang menafikan kaumnya yang tidak beriman kepada Allah, yang mana mereka ini menyembah berhala, ada menyembah menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, termasuk ayah Nabi Ibrahim pembuat berhala. Jadi kita tak boleh kata Nabi Ibrahim waktu tu dia tengah cari hidayah, dia tengah cari agama apa yang benar. Tak, Nabi Ibrahim dah tahu dah agama benar dan memang dia beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi dia keluarkan kenyataan itu adalah untuk menafikan, menyangkal golongan kaumnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umpama dia kata macam ni, kan tuan-tuan faham daripada kisah Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim hancurkan semua berhala kecil-kecil, tinggal satu kapak kat telinga berhala yang paling besar. Apa Nabi Ibrahim kata bila kaumnya yang tak beriman tu serang rumah Nabi Ibrahim? Oi Ibrahim, Ibrahim pula. Oi Ibrahim, kami tahu kamu yang buat, yang pecahkan semua berhala kecil-kecil ni. Nabi Ibrahim dia buat kenyataan, dia kata bukan aku buat. Kalau di situ kita nampak macam Nabi ni menipu juga ke Ustaz? Bukan. Apa Nabi Ibrahim kata? Aku tak buat, tapi cuba kamu tanya berhala paling besar, kamu tengok dekat telinga dia ada kapak. Kenyataan Nabi Ibrahim tu kita tak boleh kata Nabi Ibrahim pun pernah tipu kaum dia. Tak, itu bukan menipu. Tetapi Nabi Ibrahim dia buat macam tu dengan wahyu Allah Ta'ala, Allah bagi ilham kepadanya, dan kemudian dia keluarkan kenyataan. Kalau kamu nak tahu, pergi tanya tu berhala paling besar. Sekiranya Allah nyatakan ayat tu, sekiranya dia boleh berkata-kata, dia boleh bagi tahu kamu siapa yang buat. Tercengang kaum yang tidak beriman ni, mereka faham apa yang Nabi Ibrahim kata, bahawa apa yang mereka sembah ini tak boleh bagi manfaat dan tak boleh bagi kemudaratan, patung semata-mata. Tu kena faham cerita tu. Jangan kita kata, sebab tu kita nak belajar tafsir, kita tak boleh tengok terjemahan. Sebab tu yang kita beli kat kedai tu tuan-tuan, dia tulis terjemahan. Kitab-kitab ulama' dia tulis tafsir. Macam ni kan nama kitab ni, Risalah Al-Khalas bitafsir. Tafsir dengan terjemahan tak sama. Tafsir dengan terjemahan tak sama.
Jadi nak bagi tahu bahawa Nabi Ibrahim cerita benda tu dekat kaum dia, dia kata ini makhluk matahari ni ada Tuhan yang menggerakkan dia turun naik. Takkan kamu sembah ni, tu bahasa dia. Takkan kamu nak sembah matahari. Ni patung ni, kamu sendiri yang ukir, lepas tu kamu letak kat tempat tinggi, kamu sembah. Umpama orang macam ni lah tuan-tuan, dia bina satu, dia ikat bata, dia sembah apa yang dia buat tadi. Jadi Nabi Ibrahim kata, ini makhluk kepada Tuhan kita semua, Allah. Maka Allah tidak sama seperti makhluk. Kalau kamu kata itu Tuhan, dia tak sama dengan makhluk. Tu kita faham apa yang dimaksudkan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Walaupun matahari ini di antara makhluk yang paling besar, akan tetapi yang kita sebut Allahu Akbar. Tadi saya duduk scroll Facebook, ternampak video guru saya sebut, guru kami ya. Dia kata kalau nak sebut Allah, jangan sebut Allah pendek, jangan. Kena sebut Allahu Akbar. Jangan panjangkan dekat Allah, tak boleh. Jangan panjangkan dekat bar, akbar. Dulu nasyid, dulu orang dulu ada nyanyi. Dia panjangkan akbar, tak boleh. Yang boleh panjang Allahu Akbar, 6 harakat pun boleh. Kalau Allah, asyhadu an la ilaha illallah, tak boleh. Kena baca asyhadu an la ilaha illallah. Dia kena panjang, dia memang ada mat di situ. Baik. Jadi nak katakan kisah daripada kisah Nabi Ibrahim dan lain-lain yang disebut sebagai alam, bila disebut saja sebagai alam, bila disebut saja makhluk, maka semua itu Allah tidak seperti dia. Seperti dia tu apa? Tidak seperti makhluk. Kita faham di situ. Mudah je. Ni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang tiap-tiap minggu kita dengar imam duk baca khutbah Jumaat pada khutbah yang kedua. Ini akidah Nabi. Bukan akidah orang lain. Akidah yang kita nak ikut adalah akidah Nabi. Adapun kalau tuan-tuan baca ayat Al-Quran, contoh surah Ar-Rahman, ada perkataan yang menampakkan Allah ni macam ada anggota badan. Contoh ayat Al-Quran saya baca. Allah nyatakan dalam Al-Quran yang dirinya kekal selama-lamanya, takkan mati, takkan musnah macam makhluk. Allah sebut wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan maha kekal Allah Taala, wajhu wa yabqa wajhu ni, kalau kita tak mengaji dengan ulama-ulama, guru-guru kita akan buka kamus Dewan Bahasa yang ada dua bahasa, Arab Melayu Arab ataupun Inggeris Melayu ini. Maka kita akan tengok, wajhun ni maknanya muka. Jadi kita terjemah sendiri. Dan akan kekal, dan maha kekalnya Allah bersama mukanya. Itu tak betul. Bukan. Maksud dia wajhun itu adalah zat Allah, diri Allah kekal. Kita tak boleh kata Allah ada muka, sebab Allah tak sama dengan makhluk. Muka ni adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Segala benda yang diciptakan oleh Allah tidak akan sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dasar, ini asas dalam memahami akidah yang benar yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Sikit pun jangan terbolakkan hati kita untuk mengatakan Allah ni ada sikit sama dengan makhluk. Tak boleh. Yang kita baca ni contoh, tuan-tuan. Contoh yang disebut oleh pengarang tentang makhluk-makhluk Allah. Yang kita sebutkan dah adalah cahaya. Tetap Allah bukan seperti cahaya. Az-zalam, kegelapan. Tetap Allah tidak sama seperti kegelapan. Kita boleh ubah ayat ni. Allah lah yang menciptakan kuda, maka Allah tidak seperti kuda. Allah lah yang menciptakan aras. Yang orang duk kata Allah duduk di aras, Allah duduk di aras. Yang cipta aras tu Allah. Mana mungkin Allah sama dengan aras? Sebab aras ada saiz. Kalau kita kata Allah duduk di atas aras, maknanya
kita kata Allah pun ada saiz sama besar dengan arsy. Ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah ajaran sesat dimanjung. Dia kata Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Apa yang pelik di sini? Muhammad tu kan kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mengucap dua kalimah syahadah. Apa kita kata? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu abduhu, hamba kepada Allah, wa rasuluh, dan pesuruh Allah. Kita tak yakin bahawa Muhammad itulah Allah, bukan. Jadi mereka yang ajaran sesat dimanjung kufur kalau kata tidak beriman, tak patah balik kembali kepada iman, beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Mereka samakan Allah dengan Muhammad, iaitu Rasulullah. Rasulullah, Allah nyata dalam Al-Quran, dia adalah hamba aku dan dia adalah penutup bagi sekalian para nabi dan para rasul. Allah nyatakan sendiri bahawa Rasulullah ni adalah hamba aku. Takkanlah kamu yang ada pangkat doktor, pangkat YB, yang ikut ajaran sesat, yang banyak duit tapi akal tak ada, tiba-tiba ikut Allah itulah Muhammad, Muhammad tu Allah, la ilaha illallah wa a'yadu billah wa na'udzu billahi min zalik. Kufur, tuan-tuan. Kita bukan nak mengkufurkan orang saja, tak. Tetapi melihat daripada pegangan akidah. Contoh Syiah. Syiah kata Sayyidina Ali adalah Tuhan mereka. Sayyidina Ali yang kita faham apa? Dia sahabat Nabi. Dia kahwin dengan anak Nabi. Maknanya dia menantu Nabi. Takkan Tuhan berkahwin. Dia ada anak pula. Nama dia berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah. Namanya anak dia yang kita tahu adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu kepada Rasulullah. Tiba-tiba hang kata, Syiah kata Ali ni Tuhan mereka. Bagaimana hang faham ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Allah ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oh, jauh. Jadi apa saja makhluk Allah, semua Allah tak sama dengan dia, dengan makhluk Allah Ta'ala. Baik, yang ketiga, tuan-tuan, Allahu khalaqal insanu la yushbihul insan. Ini kita laju. Dan dialah yang menciptakan manusia namun dia tidak menyerupai manusia. Apa yang dikatakan menyerupai manusia? Yang kata tangan, yang kata duduk, yang kata Allah termenung. Ada yang kata macam tu, Allah termenung, tak tahu nak buat apa sebab wahyu dah habis. Dia boleh main macam tu. Dia boleh main dengan Allah macam tu saja. Dia boleh perli Allah. Wahyu dah habis, Allah nak buat apa sekarang? La haula wala quwwata illa billah. Lemah sangat iman dia. Bukan lemah, bahkan boleh merosakkan iman dia. La haula wala quwwata illa billah. Yang kata Allah ni tengok dengan biji mata, ada muka, ada tapak kaki, yang Allah celup dalam neraka. Ini semua sifat makhluk, bukan sifat Allah. Semua ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Baik. Kemudian, dialah yang menciptakan malaikat namun dia tidak menyerupai malaikat. Tuan-tuan, cahaya, dia ada fizikal, ada. Dipanggil fizikal halus. Sebab tu bila dia bila terang di masjid ni, kita nampak fizikal halus dia adalah menerangi. Udara, dia ada tak fizikal? Dia ada fizikal halus juga. Kenapa kita kata dia fizikal halus? Bila kena dekat kita rasa sejuk ke panas. Malam, kenapa kita kata dia ada fizikal halus? Kerana bila malam kita tak nampak. Kalau tak ada cahaya satu yang menerangi, takkan nampak. Kenapa kita kata dan manusia pula, manusia ni fizikal dia macam mana? Fizikal kasar, boleh pegang. Botol, fizikal kasar. Cawan, penutup ni, semua fizikal kasar. Meja, fizikal kasar, yang boleh nampak, yang boleh dipegang. Adapun fizikal halus tak boleh nampak tapi boleh rasa. Adapun Allah bukan dari fizikal yang halus.
Dan Allah bukan dari fizikal yang kasar. Allah bukan daripada jasad yang halus. Roh halus. Syaitan and the gang halus. Para malaikat halus. Udara halus. Cahaya daripada jasad yang halus. Manusia, botol, meja semua ni daripada jasad-jasad ataupun fizikal yang kasar. Adapun Allah bukan daripada fizikal yang halus dan Allah bukan daripada fizikal yang kasar. Datuk Allah macam mana? Allahu alam. Allah saja yang tahu hakikat dirinya macam mana. Kita jangan duk kata-kata terjemah, dan tak boleh kita meletakkan sesuatu yang sama dengan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi manusia pun ciptaan Allah, maka Allah tidak menyerupai manusia, dan dialah menciptakan malaikat namun dia tidak menyerupai malaikat. Jadi malaikat dia halus. Kita tak nampak dia. Adapun Nabi bertemu dengan malaikat Jibril hanya 4 kali saja ataupun 3 kali saja Nabi tengok wajah yang asli Jibril AS. Yang lain, semua Jibril bertukar menjadi seorang lelaki tanpa kemaluan. Ini kehendak Allah SWT. Allah boleh jadikan. Baik. Kata pengarang. Khalaqal ajsama al-kabirata kal jabal. Wa khalaqal ajsama as-saghirata kan namli. Fala yushbihul ajsama al-kabirata. Wala yushbihul ajsama as-saghirata. Dia yang mencipta segala jisim. Ataupun benda-benda lah. Senang kita kata. Jisim ni benda. Ataupun yang berfizikal. Sama ada fizikal jisim itu yang besar. Benda-benda yang besar seperti gunung. Kita kata gunung di atas muka bumi ni, makhluk yang paling besar adalah gunung, bukit bukau. Maka Allah tak seperti itu. Dan dialah yang menciptakan segala jisim yang kecil, benda-benda yang kecil seperti semut. Semut besar juga kan. Apa yang paling kecil yang termasuk dalam ciptaan Allah ataupun makhluk Allah, yang kalau kita dapat tangkap dia pun kita tak boleh cincang dia dah. Tak boleh dipisahkan, tak boleh dibahagikan. Apa dia? Habuk, kuman. Ini makhluk Allah yang kecil sekali. Kita kalau tangkap dia pun, kuman nak tangkap macam mana? Contohlah, kita tangkap kuman, kita nak potong dengan pisau pun takkan boleh dah. Makhluk Allah yang paling kecil, tetap Allah tidak sama seperti makhluknya yang kecil. Besar ke, kecil ke, kalau dikatakan itu makhluk, maka Allah tidak sama seperti makhluk. Tak boleh samakan, haram. Maka dia tidak menyerupai jisim-jisim yang besar dan jisim-jisim yang kecil. Jisim ni, kalau kita, anak-anak kita tengok jadual sekolah pagi, sekolah kebangsaan anak-anak kita, kan ada tulis tu pendidikan jasmani. Jasmani itu asal daripada perkataan Arab yang namanya jisim. Jasmani itu apa? Luaran, fizikal, pendidikan fizikal. Itu yang kita tengok anak kita kena pakai baju sukan. Sebab apa? Dia nak buat aktiviti yang melibatkan fizikal. Maka jisim itu fizikal. Allah tidak seperti fizikal besar dan Allah itu tidak fizikal kecil. Setiap makhluk Allah, dia ada ukuran panjang lebar dia. Walaupun kita tak nampak. Roh ada ukuran dia. Arasy Allah ada. Langit ada ukuran dia. Syurga ada ukuran dia. Padang mahsyar ada ukuran dia. Semua makhluk Allah. Maka bila orang kata Allah duduk di atas langit, tuan-tuan, macam-macam dia buat tuduhan kepada Allah Ta'ala. Pertama, dia akan seumpama dia kata Allah perlukan makhluk. Yang kedua, dia akan seumpama dia kata Allah sama saiz dengan arasy. Sebab fahaman mereka kata Allah duduk macam kita duduk, maka Allah duduk macam kita duduk di arasy. Arasy tu besar, ada saiz. Maka seumpama mereka kata Allah juga ada saiz, sama, mungkin sama dengan arasy, mungkin kecil sikit daripada arasy. La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan yang kita belajar, Allahus Samad. Allah tidak perlukan bantuan daripada makhluk-makhluknya. Ni untung kita belajar sifat 20. Apa yang boleh kita kaitkan dalam ni? Wahdaniyah, Allah Maha Esa. Mukhalafatuhu lil hawadith, Allah tidak sama seperti makhluk. Qiyamuhu binafsih, Allah
tidak perlukan bantuan daripada lain. Ada perkataan yang sama makna, yang menunjukkan Allah tidak perlukan bantuan makhluk. Al-Ghani, Maha Kaya, Allah SWT. Itu menunjukkan Allah tidak perlukan bantuan makhluk. Kayanya Allah pula kita kena faham, bukan kaya Allah ni ada harta macam kita cakap dekat orang kaya, oh kamu ni ada rumah besar, ada harta banyak. Allah Maha Kaya ni maknanya apa? Segala permintaan makhluk dia Allah akan tunaikan. Allah Maha Pemberi. Allah boleh beri siapa yang dikehendaki. Nak bagi dia kaya, nak bagi dia miskin, nak bagi dia sakit, nak bagi dia, Allah boleh bagi bila-bila masa. Bila-bila masa tu yang bergantung pada masa adalah kita, bukan Allah. Takdir Allah dah sejak azali. Allah dah set dah awal-awal untuk kita. Baik, kata pengarang, kita nak habis ni, nak habiskan cepat ni. Berdasarkan ayat ini, para ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil dalil bahawa Allah ada tanpa tempat. Ni tuan-tuan kena hafal ayat ni. Allah ada tanpa tempat. Cucu tanya ke, anak tanya ke, siapa-siapa tanya, Allah di mana? Ini jawapan dia. Tak boleh ubah. Tak boleh cakap Allah di mana-mana, haram. Di mana-mana menunjukkan tempat. Bila kita kata Allah di mana-mana, maknanya kita telah mensabitkan Allah itu bertempat. Jawapan yang tepat adalah Allah ada tanpa tempat. 1000 kali cucu kita tanya pun Allah ada tanpa tempat. Ayat ni kena hafal. Dan tanpa arah. Nanti ahli syurga dapat tengok zat Allah. Allah bukan duduk di depan kita. Kita memang duduk di dalam syurga. Tempat kita dalam syurga. Adapun Allah bukan duduk macam tuan-tuan tengok saya tengok tuan-tuan berdepan. Tak. Macam mana tu Ustaz? Allahu alam. Seperti mana yang kita katakan tadi, hakikat yang mengetahui diri Allah sebenarnya hanya Allah. Rasulullah pun tak pernah terjemahkan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah ni ada atas ke tak ada. Rasulullah akidahnya benar. Ini kerana sekiranya Allah dilingkungi oleh tempat dan arah, maka hal ini bermaksud Allah mempunyai sekutu yang tidak terhitung banyaknya. Banyak tuan-tuan tempat. Banyak. Kalau kata Allah, dia kata, ajaran sesat kata Allah duduk di langit. Kalau cuba kita uji dia, kamu kata Allah duduk di langit. Sekarang aku nak kata Allah duduk sebelah aku, boleh tak? Sebab kamu telah mengatakan Allah boleh duduk di atas. Sekarang aku nak cakap dekat kamu Allah duduk sebelah aku, pasti dia akan kata, oi mana boleh? Tak ada dalil. Dia uji kita, mana dalil yang kata Allah duduk sebelah kamu? Subhanallah azim. Yang kita kata Allah duduk sebelah aku, dia marah. Bila kita tak setuju dengan menyatakan bahawa kita tak setuju dengan pendapat dia yang kata Allah duduk di atas aras, yang tu dia marah kita pula. Dia takkan boleh jawab tuan-tuan. Akhir sekali mereka akan kata Allah duduk di satu tempat yang tempat tu tak wujud. Tuan-tuan fikir, Allah duduk di satu tempat yang bukan aras, bukan langit, tapi tempat tu tak wujud pun. Ni akidah mereka sesat. Kita habis, kita tak nak kita habiskan juga tuan-tuan. Saya tak nak tangguh. Yang terdiri daripada makhluk-makhluknya. Hal ini juga membawa kepada suatu dakwaan yang salah, bahawa Allah, bukan saja dia kata Allah duduk di tempat tu sama macam kita duduk. Dia dah hina Allah. Hinaan kedua dia kata apa? Seumpama dia kata apa? Hal ini juga membawa kepada suatu dakwaan yang salah, bahawa Allah mempunyai ukuran panjang, lebar dan kedalaman. Itu makhluk. Yang ada ukuran panjang, lebar makhluk, yang ada ukuran panjang, lebar, kedalaman semua ini adalah makhluk saja, bukan Allah. Tengok banyak hinaan mereka kepada Allah Ta'ala. Sedangkan sesuatu yang memiliki ukuran bentuk, maka ia adalah makhluk dan berhajat kepada yang menjadikan ukuran dan bentuk tersebut baginya. Mustahil Allah berhajat kepada sesuatu. Kenapa kita kata mustahil? Allah dah nyatakan tadi, Allahus Samad. Ini dalil kuat.
Yang menjadikannya ini kerana sekiranya Allah berhajat kepada makhluknya ataupun kepada sesuatu, maka ini bererti Allah lemah. Sedangkan setiap yang lemah tidak layak baginya ketuhanan. Tak layak Allah jadi Tuhan. Baik. Ni dia sambung. Pengarang dia tulis balik, sambung daripada hadis yang mula-mula kita belajar dulu. Hadis tentang kenapa Allah turunkan surah ini. Kita baca. Falamma nazalat hadhihi surah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil yahudi hadhihi sifatur rabbi azza wa jalla. Tatkala turun ayat ini, Nabi bacakan, jawab balik. Surah ni Nabi gunakan sebagai nak beri jawapan balik kepada pertanyaan orang kafir. Yang orang kafir tuduh Nabi, cakap dekat Nabi, "Woi Muhammad, Tuhan hang tak ada. Kalau betul ada, tolong bagi tahu kat mana Tuhan kamu, apa sifat Tuhan kamu, mana fizikal Tuhan kamu." Nabi jawab dengan surah ini. Maka ketika mana pengarang kata tatkala turun ayat ini, Nabi SAW bersabda kepada kaum Yahudi tersebut, "Inilah sifat Tuhanku Azza wa Jalla." Ni habis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini tuan-tuan. Habis tentang tafsiran surah Al-Ikhlas. Dan kitab ini kalau tuan-tuan nak boleh bawa balik. Tak ada masalah. Kalau tak cukup nanti sesi akan datang saya bawa. Tuan-tuan ambil lah sebagai rujukan. Ini di antara dalil-dalil kuat yang menunjukkan akidah yang Nabi ajar kepada umat baginda Nabi SAW. Akidah yang tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Dan di akhir zaman ini, akidah itu dinamakan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun zaman Nabi tak ada nama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita kena tengok intipati, isi kandungan yang Nabi ajarkan kepada umat Nabi. Inilah yang Nabi ajar, dan ulama-ulama terkemudian menamakan akidah ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Mohon maaf mengambil masa yang lama tuan-tuan. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.